Sebelum ini, saya hanya memperjuangkan nasib anak-anak sekolah, ya, yang mana ada sampai dibunuh di dalam sekolah, ada dibuli dan dibunuh di dalam sekolah. Hari ini anak saya sendiri, sampai keluar darah dia, hidungnya, akibat dipukul oleh salah seorang lagi pelajar di tahun 1. Jadi sekolah sekarang sudah tak selamat, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup membahaya. Jadi jagalah anak masing-masing. Jadi apa pihak Kementerian Pendidikan buat? Saya dah suarakan tambah pengawal keselamatan, tapi masih kekal 2 orang satu sesi. Jadi sekolah, guru dah tak mampu nak jaga keselamatan anak-anak murid semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingat, jangan fikir anak tuan-tuan dan puan-puan selamat di sekolah. Dah banyak kes anak-anak dibunuh di sekolah. Dan ini baru dipukul sehingga keluar darahnya. Bayangkan darah anak kita keluar. Inilah apa yang berlaku pada sekolah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah berjumpa pihak sekolah, tetapi macam-macam alasan mereka beri. Tak cukup ini, tak cukup itu, tak cukup cikgu, tak cukup ini. Jadi anak-anak memang sangat bahaya di sekolah sekarang ni. Jadi sebelum anak kita dibunuh di sekolah, jadi pihak Kementerian Pendidikan perlu lakukan sesuatu. Tambahlah pengawal keselamatan buat rondaan, tambah guru, peruntukan 60 bilion setahun. Apa Kementerian Pendidikan ini buat? Jangan sampai anak kita semua dibunuh di sekolah. Sekolah dah tak selamat lagi. Jadi apa tindakan daripada Kementerian Pendidikan? Ini Sekolah Kebangsaan Taman Newana. Anak saya bersekolah di sini. Silap gaya anak saya pun boleh dibunuh di sekolah ini. Inilah yang akan berlaku kepada Kementerian Pendidikan apabila menteri tidak faham dan gagal menerajui Kementerian Pendidikan. Anak kita jadi mangsa. Takkanlah saya nak biarkan anak saya sampai dibunuh di sekolah ini. Cukup bahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Fikirkan, renungkan apa sedang berlaku pada kerajaan hari ini. Renungkan, kerajaan ini kerajaan gagal. Sudah tidak selamat. Cukup bahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Renungkan nasib kita. Ingat. Saya dah buat laporan polis sebentar tadi. Jadi laporan dah dibuat. Jadi selepas ni saya nak pergi ke Hospital Lampang untuk pemeriksaan, memastikan kecederaan. Jadi langkah-langkah seterusnya kita tunggulah sama ada kita nak saman pihak sekolah ataupun pihak guru besar, Kementerian Pendidikan dan yang lain-lain. Jadi kita akan tunggu apa tindakan selanjutnya. Jadi saya nak ke Hospital Lampang pula.